Kenapa ni rasa raya kali ni macam ada yang kurang Makan ketupat dah. Makan rendang pun dah. Raya OOTD pun dah. Apa yang kurang Oh, vlog raya KPM. So, korang nak tengok tak macam mana gaya KPM raya kali ni? Jom sama-sama kita throwback. So, sekarang kita orang dekat DC. Okey, kita nak buat apa kat sini? Nak cari baju raya. Baju raya hunting. Jom. Lagi apa? Jom. Okay guys, so sekarang kita nak cari baju raya. So, jom. Oh, ni ada Minas, Yanali, Tudung Raffle, kemudian Srela. Ni dia lawa, geng. Ni pun yang ada pilihan yang dekat TikTok kan? Kita show dia. Yang TikTok ke? Makeup. Guys, ada set makeup dah. Mana? Oh, situ. Jom. Lah, ada orang sana juga. Sebab tak ingat warna, so kan tanya mak. So, kita teman seorang cari tudung. Tak jumpa-jumpa tudungnya. Rasa macam baru beli hari tu banyak. Jadi kami hanya mengikut je. So, kita orang geng yang menunggu je. Assalamualaikum guys. So, hari ni kita nak pergi beli baju raya. Baju raya. Belum tadi. Setelah perempuan dia akan complicated sikit dalam memilih baju. So tahun ni warna apa? Rahsia. Tahun ni teka-teka. Dia start daripada Huruf P. Okay, purple. Pink. Pink. Ini macam baju kelawar ni. Woi, nak beli. Okay, rasa. Nak pen. Sorry, man. Rasa gimana? Tinggal sikit. Jangan update. Allahu Akbar. Hai korang, so kita nak solat raya. Nampak tak? Ada banyak kasut, orang baru sampai. So, jom kita solat raya dulu. Hai, sekarang kita nak pergi solat sunat di pagi hari raya. Jom ikut. Hai semua, so sekarang kita akan pergi beraya ke rumah pertama. Okay guys, cakap hai. Assalamualaikum. Tak ada. Nampak Boleh. Masuk. Marah ke mana? 10 jam mesti pergi. Jom, duduk. Masih besar rumah. Gaji besar. Belajar lagi. Yang ni dah habis sekolah.
dah. Yang ni dah masuk Niza. Wah, itu? Yang ni ambil law. Ambil law. Pandai-pandai kan? Ni dua orang ni baru mencari kat mana lagi, tak tahu lagi. Orang baik SPM betul. Muka je nampak patang tapi kita jaga ni. Ni dua orang ni anak ke? Oh. Dah belajar? Kedua tengah belajar. Dah belajar. Ini belajar di UIM. Ini UM. Belajar lah tak? Ni sama lah ni. Law ni perlu juga. Dah sekali. Tak jumpa ke kat UM? Besar ni rumah ni. Kenapa rumah kita tak besar macam ni? Macam ni orang kaya. Ada jumpa dia tapi tak perasan. Sebenarnya belakang dia besar lagi. Ami, dia ada dalam belakang kita datang. Cantiknya besar rumah ni. Oh, dia ajak. Okay, jom. Dia ajak. Pusing-pusing rumah. Jom. Jom lah. Kita main pusing. Jom, cakap hai. Ni vlog. Hai, kita orang. Okay, kalau tu dekat sini, jom. Ni macam ruang tamu kita orang lah, macam tu. Besarnya rumah. Pasal ada ruang untuk main-main alat tradisional juga. Wow. Nak main congkak tak? Ha, kat sini lah congkak tu. Kat sini dia, kita orang ada banyak benda-benda yang Banyaknya. dari lama lah. Wah, korang memang suka simpan barang-barang tradisional macam ni Wah, nak main mana? Nak main cakap mana? Okay, seru dah. Seru kan? Jom lah. Cakap tradisional, jom. Nanti kita record siapa yang menang. Diorang ni dah main dah dekat sejam dah. Tapi tak habis-habis lagi. Jom kita tengok siapa menang. Okay, nampaknya Diana sedang mendahului. Apa tak? Babe. Korang. Apa kita tadi? Kejap, sini. Nak menang. Sini je. Siapa nak duit raya? Jom. Cuba dia. Okay, pilih. Okay, so sekarang kita dah habis beraya rumah pertama. So sekarang kita nak balik, kita nak pergi rumah kedua pula. Okay, bye-bye. Bye semua. KOIBM 24-25 ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin.